So hari ni kali kita akan buat aspek. Ini subjek kita, Tisha. So first, tangan kena straight and hujung jari make sure kena duduk kat bahagian kosong. Guys, ni duduk kat betul-betul hujung jari dia supaya kita dapat berapa. So sekarang kita dapat 148. So seperti sekurang-kurangnya kita kena buat 2 kali. Kedua ujian kita ialah diri. Sebelum duduk, subjek perlu membuka kasut. Subjek perlu duduk dengan tegak. Pastikan punggung subjek berada rapat dengan dinding. Selepas itu kita ambil ketinggian duduk. Ketinggian duduk dia 78. Ujian ini perlu buat 2 kali percubaan. Itu sahaja. Untuk ujian yang ketiga ialah curl up. Subjek perlu baring di atas lantai dengan lutut berbengkok. Lepas tu dengan diletakkan di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Jari tengah harus menyentuh garis set awal. Terusnya adalah garis kedua sejauh 10 cm dari garis set awal untuk jarakan gerakan. Subjek perlu melakukan ujian ini selama 1 minit dengan 1 percubaan. Subjek juga perlu mengulangi ujian ini sebanyak 2 kali. Ujian seterusnya ialah hand grip. Ujian ini subjek perlu menggunakan dinamometer genggaman tangan yang sesuai. Peserta harus berada dalam keadaan selesa dan tenang sebelum ujian. Pastikan tangan yang diuji berada dalam keadaan sihat dan bebas dari kecederaan. Seterusnya, duduk atau berdiri dalam keadaan tegak dan selesa. Pegang dinamometer dengan tangan yang diuji, iaitu subjek menggunakan tangan kanan. Siku boleh dibengkokkan pada sudut 90 darjah atau dibiarkan lurus di sisi badan bergantung kepadanya. Jangan menggunakan genggaman tangan atau lengan yang lain untuk membantu genggaman tersebut. Pegang erat dinamometer dan genggam sekuat mungkin selama 3 atau 5 second. Jangan menggerakkan lengan atau badan semasa mengukur kekuatan genggaman tersebut. Ulangi ujian 2 hingga 3 kali untuk mendapatkan bacaan yang paling tinggi. Ambil bacaan genggaman tangan yang tertinggi daripada beberapa percubaan tersebut. Jika dilakukan untuk kedua-dua tangan, bandingkan perbezaan antara tangan kanan dan kiri subjek tersebut. Okey, untuk ujian yang kedua adalah tumbling. Sekarang saya akan tunjukkan prosedur tumbling. Subjek perlu menyerap di lantai yang rata, tangan di bahagian tepi dan ke belakang. Subjek tidak perlu membuka kasut untuk ujian ini. Sekarang subjek perlu mengangkatkan badan ataupun kepalanya setinggi yang boleh, dan saya akan mengambil ukuran daripada lantai ke dahulu. Mendapatkan 20 cm untuk ujian tumbling. Tumbling perlu buat 2 kali percubaan. Itu saja. Ujian yang terakhir ialah kupu test.
Subjek perlu berada dalam keadaan sedia. Ready, go. Ujian Cooper adalah salah satu ujian kecergasan fizikal yang digunakan untuk mengukur daya tahan kardiorespirasi atau ketahanan tubuh seseorang. Tujuan utama dari ujian Cooper adalah untuk mengukur seberapa jauh seseorang dapat berlari dalam 12 minit dan hasilnya kemudian digunakan untuk menentukan tahap kecergasan kardiorespirasi individu tersebut. Hasil ujian ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana tubuh mampu mengolah oksigen selama aktiviti fizikal tersebut.